kita ganti. Kita memang kita gantilah, tapi selepas dia pakai terbakar, dia kena ganti sendiri bang. Macam tu juga dengan mentol lampu. Okey. Itu kena hati-hati. Sebab tu kalau buka website Proton Warranty, you boleh dapat detail kat situ. Tapi ada juga kita kata setengah-setengah kes tu kita kata terpulang pada bodi bicara service center. Contoh you tukar rim. You tukar rim void ke tak void warranty? Void. Void kan? Dia kalau contoh Saga original 15. Customer keluar showroom, dia tak balik rumah, dia pergi kedai tayar. Tukar rim baru. 17. Kalau size sama mungkin okey, tapi berat dia dah lain. Berat dia dengan berat original rim tu dia dah berbeza. Jadi kalau tak related dengan transmission, dengan engine ataupun dengan suspension okeylah, tapi kalau related macam contohlah contoh berat rim 15 ni katalah 100 kilo. Tiba-tiba awak pakai rim yang sama tapi dia bukan original, dia berat dia dah jadi 140 kilo. So dia dah tambah beban pada transmission. Mungkin transmission tu akan tak lama lagi dia akan rosak lah. Sebab dia dah tarik beban berat. Jadi kat situ sebenarnya kalau ikutkan sebenarnya warranty tu void, tapi service center tutup sebelah mata. Dia kata tak apalah kalau tak ada isu, jalan. Betul okey. Tak boleh tukar sport ni Kalau ikutkan originally sebenarnya tak boleh tukar. Tapi kerana service center, macam saya kata tadi lah, bergantung pada service center punya ni lah. So your boss kata after 5 years tu boleh betul lah. After habis warranty, so kita nak buat apa tak kisah. dia sebenarnya macam ni, ada setengah customer tak habis tunggu warranty pun ditukar je. Tapi satu kita kena ikut lah. Macam contoh kalau awak nak buat elektronik, awak cari plug and play, jangan potong wire. Plug and play mungkin tak ada masalah. Macam sport rim tadi, macam saya kata service center dia tutup mata, tapi jangan ada isu pada suspension dengan transmission. Adakah warranty tu antara part ataupun home? Tak, dia macam ni. Dia ada beberapa sebab yang boleh menyebabkan warranty tu void. Macam contoh kalau awak potong wire, dia akan ganggu the whole system. Kalau sistem tu tak ada masalah tak apa, tapi kalau ECU awak dah start masalah, lampu semua dah start keluar, yang itu diorang check dulu. Macam iISU kan. iISU kita tak bagi customer install Android dengan Apple CarPlay. Kenapa? Sebab kita punya iISU tu bila awak masuk je program lain, dia akan hang. Jadi bila hang, dia akan kacau semua. Jadi sebab tu kita dah advise customer jangan install lah kan. Sebab kita cakap dia kalau boleh dia nak pakai yang keluar tu tak apa, tapi jangan install. Kalau install nanti masalah. Kita tak nak jadi macam tu je lah, sebab nanti besok dia orang salahkan kita juga. Nanti siapa yang salah? SA juga yang salah. Okay. Okay, so ni perbezaan daripada segi colour dan muka lah, dia punya rupa daripada segi luaran lah. Lampu dia, korang boleh tengok kat sini, beza dia. Ni bahagian depan dia, yang ni paling utama lah. Dia muka dia ni apa, sulaman songket. Yang kalau macam Tigo ni Okey, lampu. Kenapa kita tak pakai projector sekarang? Kenapa kita pakai reflector? Nak tahu, saya nak tahu. Ada beza tak? Ada beza? Ada beza apa? Okey, projector dia sharp depan. Kali ni reflector dia kembang. Okey, kalau you all perasan X50 baru ada fog lamp tak? Tak ada. So fog lamp dulu ganti dia untuk apa? Untuk bila kita driving malam, bila kita pusing kiri atau kanan, lampu fog lamp tu akan menyala kan? Dia ganti cornering lamp. Sebab tu sekarang ni lampu dia kembang. Jadi bila lampu dia kembang, dia dah cover fog lamp punya ni lah, punya function. Lepas tu dia bukan downgrade, sebenarnya dia dah cover sebab kereta tu tak ada fog lamp. Okey? Tapi bukan kalau macam contoh untuk visibility lebih best pakai projector. Kalau ikutkan sebenarnya lebih best pada projector, tapi dia sebab dia ambil BNUL ni memang tak ada fog lamp. Jadi dia nak cover cornering lamp tu. Okey. Nak bagi lebih wide. Betul. Okey. Sebab kita dah tak ada fog lamp. Dia saya ada pakai LED juga. Bukan dia lebih pecah ke kalau macam hujan? Tak, dia kali ni dia sharp sedikit tapi dia kembang. Jadi bila kembang, bila kita nak masuk kiri dan kanan tu lebih mudah. Okay. Dulu kita harapkan fog lamp tu. Sekarang ni dia dah tak ada, jadi kita harapkan headlamp je lah, lampu besar. Masa hujan okey ke? Masa hujan saya tak test lagi, tapi saya rasa so far tak ada masalah. Okey. Lain? Okey. So kalau kita tengok juga, kalau kita tengok Tingo ni dia lebih kepada orang cakap Tiger punya konsep lah. Macam contoh kita punya light bar belakang, tail light bar belakang tahu Tingo pun ada. Okey, kita punya depan kita dah pakai tenunan sulaman songket. Okey, dia dah pakai, kita panggil
dia panggil Tiger concept dan juga kalau kita tengok tepi tu, kita punya body character tu kita panggil Tiger ready to poach. Dan juga kalau kita tengok Tinggo, dia pun sama juga, dia nak Tiger juga. Dan rim kita boleh nampak perbezaan lah, sama ada kita punya rim, kita punya juga diamond concept, dan juga dia punya rim biasa sajalah. Okey. Tukar tak apa. Okey. So untuk technical specification, kita concentrate pada yang hijau ni sajalah. Macam contoh, kita punya power 133 ataupun 181 HP PS pada 5500 RPM, tapi dia punya hanya 108 sahaja, selebih kurang 147. Okey. Kalau kita tengok kat sini, dia punya kelebihan yang ni saja, iaitu dia punya engine hybrid. Engine hybrid, of course kita tahu kereta hybrid ni biasanya dia lagi kuat lah, sebab dia pakai electric motor. Kereta hybrid ni biasanya 0 to 100 dia boleh capai dalam masa 4 ataupun maksimum 5 saat saja dia boleh dapat. Tapi kita tak boleh, sebab kereta petrol ni dia lain sikit. Okey. Lepas tu torque, 290 Newton meter torque, dia punya 210 sahaja. Dan juga kita ada, kalau tengok kat sini, kita punya fuel consumption 6.1, tapi dia punya 6.3. Okey, tapi dia punya hybrid tak boleh lawan lah. Hybrid ni sebab dia combination of electric dan juga petrol, tapi hybrid dia 5.4. Ini tak boleh lah, ini tak adil lah kalau kita nak lawan, sebab kita tak ada kereta hybrid. Mild hybrid tak boleh sama dengan kereta hybrid. Tapi akan datang, kalau betul Saga tu hybrid besok, nanti you all tengok lah. Saga Cross tu nanti dia akan hybrid. Okey. Lepas tu kita ada 7 DCT, dia punya hanya 6 speed DCT, dan juga yang ini dia panggil double hybrid transmission, DHT, dual transmission hybrid. Ini khas untuk kita hybrid lah. Okey. Lepas tu kita ada turning radius 5.3, tapi dia sebab dia punya wheelbase dia panjang, so turning radius dia dah sama macam X90, 5.9. Customer, saya tak tahu kenapa orang Malaysia dia sangat mementingkan. Kadang-kadang ada juga customer yang masuk, dia tanya, kenapa wheelbase ni panjang, kenapa wheelbase ni, kenapa agaknya customer mesti nak tahu pasal wheelbase ni, ni apa, turning radius ni, Newton. Newton double line. ada yang cakap tadi, kebanyakan customer Malaysia senang, dia nampak roadblock saja dia U-turn. Kan? Ada kemungkinan kan? Ataupun kita tak tahulah, tapi saya tak tahu. Tapi ini kadang-kadang banyak customer dia sangat menekankan because of dia nak kereta yang turning radius. Walaupun kereta tu besar ke dabak macam mana pun, dia tahu, dia kata turning radius mestilah kecil. Dia tak nak turning radius besar-besar. Okey. Lepas tu kita punya tayar. Tayar kita pakai tayar apa? Executive kita pakai GT. GT daripada mana? China. GT daripada China. Dulu kita pakai GT radial. Tapi kalau kita tengok kereta daripada Cherry ni, dia pakai nama pun kita tak pernah dengar, Cylum. Cylum. So bila tayar daripada sana, jadi kita punya iklim tak sesuai, ataupun mungkin dia tak tahan lama. Dia tak tahan lama, mungkin setahun lebih. Lepas tu nanti bila bunga dia keras, semua tahu tak apa akibat dia kalau bunga dia keras? Bila kita break, dia kurang efisien, dia akan membuang. Sebab tu kalau kita kata yang ini kita kena highlight tu customer juga, sebab dia bukan pakai tayar brand daripada Malaysia. Macam kita pakai Conti, tak apa, kan? Okey. Okey, bahagian luaran, kita pakai LED, dia pun pakai LED, cuma dia ada sequential signal. Sequential signal ni apa? Yang air. Kita panggil, ada setengah orang panggil animated signal. Signal dia boleh jalan, tapi kita punya signal tak ada. Kita punya signal just blinking saja. Okey, lain semua sama. Kita ada daytime running light, dia pun ada. Kita ada auto headlamp, dia pun ada. Lepas tu kita ada power tailgate, dia tak ada. Dan juga kita punya roof railing, kita punya hanya accessories, tapi dia punya function. Apa maksud dia punya function? Roof railing atas tu. Roof railing atas tu. Kita punya aksesori saja, kita punya tak macam dia. Dia punya ada bracket, which is dia boleh letak satu, orang cakap macam carrier atas tu. Dia boleh letak tule tu. Tahu tule? Ataupun dia boleh sangkut kalau dia nak letak basikal atas tu. Kita punya tak boleh, sebab kita punya dummy saja. Kita punya tak ada bracket untuk pegang benda tu. Tapi dia punya memang dah ada dah. Tapi dalam network, railing tu boleh letak barang sehingga 50 kilo max. Betul. Manual
Betul. Tapi dia punya bracket tu dah ada letak, dah boleh letak benda tu. Kita punya tak boleh. Kita punya kena tukar dulu. Kita punya tak ada bracket. Kita punya dummy boleh letak, tapi kita kena tukar roof railing tu dulu. Sebab yang sedia ni tak boleh. Tak boleh. Kalau kita tebuk nanti takut nanti dia jadi lain. Tapi dia punya dah memang ready, tinggal nak pasang je. Itu kelebihan dia. Okey, lepas tu kita ada power tailgate, dia tak ada. Dan lepas tu kita ada rear spoiler yang sporty, dia punya hanya biasa sahaja. Okey, kalau ada soalan tanya ya. Okey, so kalau kita kat sini kita tumpukan yang hijau dan merah ni sajalah. Kalau kita tengok kat sini, kita punya steering wheel material kita pakai leather, tapi dia punya pakai leatherette campuran. So bila leatherette ni bila kena panas dia akan sedikit melekit. Kita punya original leather. Okey, lepas tu kita panggil steering mode selection. Kita ada eco, normal, sport mode dan juga kita lagi satu kita panggil drive mode linkage, tapi dia punya hanya comfort dan juga sport mode sahaja. Okey, lepas tu kita ada meter kombi, kita punya 8.88, dia punya 10.25. Tapi seperti yang saya katalah, selalu bila 10.25 ni jangan ingat dia hebat, tapi bila you test drive kereta ni baru you tahu. Walaupun dia punya meter kombi ni besar, dia ada kelemahan which is tak semua you akan nampak. Lepas tu kita punya walaupun kecil tapi kita punya compact. Cuma silapnya pasal kita punya terlalu kecil. Jadi bila orang dah berumur ni, macam saya dah rabun kan, kadang-kadang drive mode tu pun saya tak nampak apa benda. Cuma mengharapkan tulisan yang daripada ISU tu saja. Tapi dia punya 10.25 tapi you tak nampak apa. Kadang-kadang terblok oleh steering tu sendiri. You takkan nampak, even indicator signal pun you tak nampak. Itu kadang-kadang kelemahan dia lah. Okay. Lepas tu dia ada, kita panggil drive mode selection. Kita ada adaptive drive mode, kita ada sport mode, kita ada eco mode dan juga kita ada normal mode. Dia cuma ada eco, normal dan juga sport mode saja. Semua tahu apa dia adaptive drive mode? Semua tahu? Ada sesiapa lagi yang tak clear lagi? Dia akan adapt ataupun dia akan tiru cara kita drive. Dia akan copy cara kita drive. Permulaan mungkin dia akan eco ataupun normal. Betul, bila kita laju dia akan terus tukar sport mode tanpa dia bagi tahu kita. Sebab tu kalau you tengok setiap kali you off engine, dia akan sentiasa pada adaptive drive mode. Dia akan default pada adaptive drive mode. Sebab tu bila adaptive drive mode, steering mode pun dia akan jadi drive mode linkage. Dia akan ikutlah. Okey, lepas tu kita ada apa lagi? Kita ada sun visor. Sun visor semi transparent, dia tak ada, kita pun ada. Lepas tu kita ada panoramic sunroof, dia tak ada, dan juga plus power window dengan anti trap. Semua tahu anti trap ni apa? Tahu So kalau nak test jangan test jari, kalau test jari habis. So kalau paling sedap nak test ni siku ataupun letak dengan tapak tangan ataupun letak benda keras. Letak buku ke apa, jangan letak jari macam ni. Letak jari macam ni habis. Nanti customer tak dapat, you yang seksa nanti. Satu jari hilang. So please. Okey, lepas tu kita ada apa lagi? Kita ada panoramic sunroof, kita ada seat safety tint dan juga kita punya fabric seat. Untuk eksekutif kita pakai fabric apa? Yalah, fabric apa? Memang fabric seat kita pakai woven fabric. Pernah dengar woven tak? Dulu kita ada Alcantara. Alcantara ni dia baldu orang tak suka. So woven ni kelebihan dia, kalau air tumpah, air tumpah within beberapa second you masih lagi boleh swipe air tu, dia tak akan masuk ke dalam. Itu woven fabric ni, kelebihan woven fabric ni. Okey. Dan kalau kita tengok kita pakai leatherette, memang betul leatherette, tapi dia punya leatherette ni dia tak exactly macam kita lah. Kita rasa macam sedap, tapi dia punya agak sedikit melekit lah. Sebab dia campur plastik lebih. Okey, lepas tu kita ada apa? Kita ada rear aircon vent, dia pun ada. Cuma beza kita punya single zone, dia punya pun sama jugalah, single aircon zone lah. Multi color sama. Okey. Okey, intelligent features kita ada, contoh kita ada touchscreen monitor 14.6 tapi dia punya hanya 10.25. Okey, lepas tu kita boleh VR bahasa Malaysia. Dia punya tak boleh bahasa Inggeris saja. Semua dah cuba VR bahasa Malaysia? Dah. Apa yang tak boleh dalam VR bahasa Malaysia? Kita tak boleh sebut logat daerah. Contoh? Baru-baru ni kan ada satu SA, kalau you tengok TikTok dia cakap bahasa Jawa.
Tengok tak dia cakap bahasa Jawa, sepatah haram pun dia tak jawab pun. Even kalau kita kata dalam bahasa, dalam dialek, macam contoh kalau kita sebut, kalau saya gunakan perumpamaan orang Pantai Timur, kalau kita kata makan, dia kata makang tak boleh, dia tak terima. Kita kena sebut exactly high proton buka tingkap. Jangan buka tingkap tu dia jadi lain. Tapi dia yang mana dia faham dia akan ikutlah. Even kalau kita kata sunroof kan, kita sebut sunroof tapi dia sebut apa? Bumbung panorama. So nanti dia punya translation dia lain. Okey? Jadi itu jangan risau. Okey? Lepas tu kita ada online music, kita ada online music streaming, kita ada weather forecast tapi Cherry tak ada. Kita boleh online music streaming, kita boleh bagi tahu dengan customer sekarang data 2 gig satu bulan kan. Sekarang dah 2 gig. Dah mudah lah, lagi banyak lah. Lepas tu kita ada weather forecast, kita ada Android dan juga Apple CarPlay. Tapi dia pun ada lah, Android dan Apple CarPlay, customer nak sangat kan. Okey, so sekarang kita dah letak. Apa kelebihan Android CarPlay ni? Apa kelebihan dia? Apa kelebihan Android CarPlay? Apa dia? Hi Siri. Betul? Hi Siri play music. Kita ada High Proton play music. Hi Siri take me home. Hi Proton take me home pun boleh. Tapi kita tak boleh Hi Siri tell me a joke. Kalau awak cakap dengan Hi Proton tell me a joke sampai besok pun dia tak jawab. Dia Siri, dia ada AI macam manusia. Dia boleh buat dia macam cerita, dia bagi kita trivia dan sebagainya lah. Tapi itulah macam saya kata, kebanyakan orang nakkan benda ni because of dia wireless. Tapi kita punya High Proton pun wireless juga. Kan? Mana tahu satu hari nanti besok High Proton I need a cash. Tiba-tiba tengah tu keluar duit. Mana ni tahu? Kan? ATM segera, tak payah pergi ATM. Kan? Tak? Contoh. Okey, lepas tu kita ada apa? Kita ada 4G dan juga kita ada Wi-Fi dan juga kita boleh tengok vehicle status dalam kita punya Proton Link. Semua tahu tak guna Proton Link ni? Proton Link ni you boleh terangkan kepada customer, tapi make sure terangkan secara jelas dengan customer. Kalau customer tu berniat untuk rumah lebih daripada satu, jangan beli kereta ni. Nanti bini boleh tahu kat mana kereta tu pergi. Kereta tu last seen kat mana dia boleh tahu. Tengok dekat map, kereta ni kat mana ni. SA pun sama. SA kalau beli kereta ni, kalau you buka, kalau you share password you dengan family you, habis. Macam saya kan, saya beli S70. Saya login, anak saya login je, saya dah terkeluar. Dia boleh tahu dah, abah pergi mana ni bah. So bahaya. So hati-hati. Okey, itu sajalah. Lepas tu kita ada USB port. Semua tahu tak sebenarnya kita ada 5 USB port dan dashcam tu masih ada lagi. So nanti lepas ni cuba explore, cuba tengok dekat atas tu. Dekat dashcam tu sebenarnya masih ada lagi. Cuma diorang tak announce, dia declare sebagai 4 saja. Tapi sebenarnya kat depan tu memang ada lagi dashcam. Atas tu. Total 5. Apa dia? Tak semua, nanti cuba tengok kat kita. Kalau ikut pada manufacturing, dia kata memang atas tu masih ada lagi. Cuma dia tak declare, dia declare hanya 4 saja. Tak, cuba tengok. Dia tersorok sikit. Cuba cek. Dia kadang-kadang dia tutup dengan yang weather strip atas tu. Cuba tengok nanti. Cuba cek balik. Sebab baru ni orang manufacturing datang, dia kata ada 5. Ada satu lagi yang atas tu. Nanti cuba tengok balik. Okey. Safety features. Kita ada 6 airbag, dia pun ada 6 airbag, except for dia punya hybrid ada 7 airbag. Kenapa dia ada 7 airbag? Kenapa dia ada 7 airbag? Kita 6 airbag, dia 7 airbag. Dia 6 airbag, tapi hybrid dia lebih 7 airbag. Kenapa dia letak 7 airbag? Kenapa dia letak extra knee airbag? Nak cover? Bateri bawah bang. Bateri bawah. Kenapa? Agak-agak kenapa? Kenapa dia letak ekstra satu lagi airbag dekat knee airbag? Adakah kemungkinan dia punya crumple zone tak tahan impact menyebabkan kecederaan sampai dalam, ataupun enjin bila impact enjin tu akan masuk dalam? Mungkin struktur dia tak kuat, tapi kita dah dapat 5 bintang dan kita hanya perlukan 6 airbag. Kita punya scoring lagi tinggi daripada dia. Maknanya kita punya struktur lagi kukuh berbanding dengan dia. Sebab tu dia perlukan 7 airbag. Sebab dia takut nanti bila impact, mungkin crumple zone dia tak boleh tahan, ataupun enjin tu akan masuk dalam.
Okay, that's why dia perlukan 7 airbag. Okay, lepas tu dia ada LKA dan juga ELKA. Ini kita pun dah ada lah. Kita ada lane keep assist seperti biasalah, blind spot dan sebagainya. Okay, dan lepas tu kita ada RCTA tapi dia ada RCTB. Kita A, dia B. Apa maksud dia ni? Kita RCTA. Semua tahu RCTA bila masa kita nak pakai? Reverse. Masa kat shopping complex. Tapi kita punya RCTA tapi dia punya RCTB. Apa maksud dia? Sistem kita hanya alert tapi sistem dia break. Dia boleh break. Kalau ada kereta kat belakang dia akan break. Tapi kita hanya alert sahaja. Tapi kita kena break sendiri. Tapi sistem dia tak ada. Sistem dia akan break. Itu kelebihan dia. Okay? Kalau nak cerita satu-satu kan besok tak habis ni. Okay. So attack direction to all X50 versus dengan Tingo cross. Okay, first kali kita bercerita tentang kita punya 14.6 dan juga kita punya VR dalam bahasa Malaysia lah. Ini nombor satu yang kita boleh highlightkan pada customer. Dan nombor dua, kita punya auto park assist. Walaupun kereta harga marahin tapi kita ada feature kereta-kereta mewah. Semua tahu kita punya auto park assist ni sekarang version baru dia lebih cepat berbanding dengan auto park assist yang seperti sebelum ni lah. Okay, dan seterusnya turning radius. Turning radius 5.3, dia 5.9 sebab dia punya wheelbase panjang. Okay, lepas tu Proton Link apps. Ni kita ada, dia pun ada tapi dia punya limited. Dia tak semua feature yang dia boleh try lah. Dan juga kita ada adaptive driving mode. Cherry Tingo ni dia cuma ada 3 je, Eco, Comfort dan juga Sport mode. Dan juga kita punya network. Kita punya network ada 193, Cherry hanya ada 96 sahaja. So dia target bandar-bandar besar lah. Okay, habis untuk Cherry Tingo dengan X50. Ada soalan? Ada soalan? Any questions so far? Proton dia tak berapa Tak berapa? function